Dulu kawan ada kenderaan, macam-macam kenderaan kawan ada. Sampaikan tak ada apa jalan kaki. Sampai jalan kaki Sampai jalan kaki. Cuba awak ceritakan sejarah silam awak tu pada kami semua supaya menjadi iktibar dan pedoman untuk anak-anak muda zaman now. Okey, pengalaman aku lah. Pengalaman Pengalaman hidup aku dulu. turunkan kepala lutut, payah kau nak tutup aurat. Payah. Pengalaman dulu hidup aku memang susah lah. Susah macam mana tu? Susah teruk, teramat susah. Teramat susah disebabkan rokok pun tak ada, disebabkan dadah. Disebabkan dadah. Disebabkan dadah. 20 lebih tahun aku menagih. Alhamdulillah aku sekarang ni bersih. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Badan pun dah besar ya. Aku boleh badan dah besar. Kalau dulu badan macam Kalau tu? dulu 65 kilo. Ada macam orang tua tu. Lebih kurang besar sikit. Orang tua tu ngisap tak? Lebih kurang lah tu. Tapi orang tua tu kalau orang tak kenal memang tengok macam orang ngisap. Macam orang ngisap ya dia. Kalau dia tengok kan. Tapi alhamdulillah dia clear. Dia clear ya. Tapi lah sekarang ni kawan sihat, bersih. Kalau dulu kawan tak dapat bercampur dengan kawan-kawan ni, tak duduk macam ni. Habis ngejah saja balik duduk rumah ngecas. Ngejah saja duduk rumah ngecas. Tak ada nak duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan, nak bercampur, nak bercerita tentang masa depan, memang tak ada. Dia yang awak boleh berhenti tu, cara awak berhenti tu macam mana Kawan masuk, kawan dah duduk keluar masuk ni. Berapa kali lah? Banyak kali dah masuk. Penjara masuk, pusat masuk, macam-macam. Tapi sekarang duduk atas pusat pula. Alhamdulillah. Kalau kawan tak berubah, kawan tak dapat duduk atas pusat. Yelah. Yang faham-faham lah tu ya. Ini cerita sungguh, bah. Ini bukan main-main. Ini betul-betul kata orang tu jalan. Kalau kawan cerita balik kisah hidup kawan ni, ya Allah, tak cukup satu buku. Tak cukup ya. Banyak. Macam mana kawan bermula dulu. Dulu kawan ada kenderaan, macam-macam kenderaan kawan ada. Sampaikan tak ada apa jalan kaki. Sampai jalan kaki ya. Sampai jalan kaki. Bahana dadah ya. Tapi alhamdulillah berkat support keluarga. Tanpa keluarga kita tak ada. Tak dapat ya. Tak dapat macam ni. Keluarga aku memang banyak support lah. Walaupun diorang marah-marah saya. Yalah. Betul, ini cerita memang betul-betul kata orang. Kalau aku cerita serius, memang mengalir air mata ni. Tapi untuk aku berubah tu ada satu malam lah kan. Satu malam tu. Selepas arwah mak aku meninggal, aku duduk kat rumah seorang-seorang kan, terfikir sampai bila aku nak jadi macam ni. Terfikir sampai bila aku nak jadi macam ni. Lepas tu aku rasa hidup aku ni kekosongan. Kosong sangat-sangat. Bila dah duduk seorang kat rumah, kosong, tak ada apa-apa. Jadi satu malam tu aku buat solat tahajud, solat hajat, solat taubat. Aku buat. Jadi aku minta dengan Tuhan dengan menangis ni, mengalir air mata. Aku bersungguh-sungguh minta dengan dia. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon padamu, ya Allah, berilah aku peluang untuk berubah. Engkau tunjukkanlah jalan yang betul, jalan yang benar. Alhamdulillah, aku nekat. Aku cakap dengan keluarga aku nak berhenti. Hantar aku dekat mana-mana tempat. Jadi dia orang hantar ke mana tu? Dia orang hantar aku Sungai Besi. Sungai Besi tu masa tu CNC. CNC tu apa? QNK. Dia punya program Therapeutic Community, TC. Bahasa Rengkau panggil TC. Memang bagus. Sungai Besi memang terbaik. Alhamdulillah lah, aku dah bersih. Sekarang ni dah 5-6 tahun. Alhamdulillah. Bersih habis ya? Bersih habis. Habis tu apa nasihat awak untuk budak-budak zaman now? Pemuda-pemuda zaman now ni kan, jangan cuba-cuba nak mencuba dadah. Jangan sesekali. Bila dah cuba sekali, maut pergi dia. Dia tak ada jalan kembali.
Memang mula-mula peringkat baru memang semuanya bila dah high, kepala dah high sok aja kan, berbual cantik apa semua kan. Dia benda tu dia bukan jangka masa yang pendek tau. Sikit-sikit hari kita tak ada. Kalau kita ada harta kita habis. Ada tanah pun banyak mana habis. Jangan main-main dengan dadah. Dadah memang betul-betul membunuh kita. Betul-betul memang menghancurkan hidup kita. Kekuatan aku ada isteri. Alhamdulillah, isteri aku support. Adik-beradik aku, akak aku, abang aku memang sentiasa support. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi untuk muda-muda, itu yang aku cakap tadi, jangan cuba-cuba nak mencuba dadah. Dadah membunuh. Lagi satu, kita kepada komuniti. Komuniti kan, jangan sesekali menghina pada penagih dadah. Sebab diorang ni bukan tak nak berubah, diorang nak berubah. Bohong kalau kata diorang tak nak berubah. Tapi diorang tak jumpa jalan betul, jalan penyelesaian dia. Diorang nak berubah, tapi diorang tak tahu jalan macam mana. InsyaAllah untuk penagih-penagih yang ada, korang punya jalan ada, insyaAllah. Kalau korang niat betul dalam hati nak berubah, korang akan dapat apa yang aku dapat sekarang, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.